hidden gem nearby Puncak Alam. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Selamat kembali ke channel aku Durian Muda. Nama aku Ali Wahid dan terima kasih kepada korang yang masih setia follow channel aku ni walaupun aku dah tak monetize. Dan juga kepada yang baru jumpa, selamat datang. Channel aku fokus kepada platform 4B dan juga mungkin aku nak explore juga platform kereta-kereta yang lain. So korang stay tune. Hari ni misi aku ialah untuk mencari jalan-jalan berselikoh-selikoh, jalan yang bukan highway dekat area rumah aku supaya aku dapat enjoy kereta aku yang dah siap dibina ni. Untuk pengetahuan korang, kereta aku ialah kereta Lancer GT yang dikonvertkan kepada Evo 10, fully convert, siap dengan SAWC Super All Wheel Control Evo 10 punya sistem. Engine Evo 10 4B11T, transmission SST, tiada upgrade kepada clutch, normal ataupun stop SST. Turbo upgrade kepada MSI 18K TF06, dia ialah mid-range punya turbo, dan juga supporting mods yang lain lah macam injector, fuel pump, intercooler, cam stop Evo 10. Kereta aku ni dah fully siap sebenarnya agak lama, dah setahun lebih, dan aku dah 2 kali tune. Kedua-dua tune aku dengan Tunetix. First tune pakai mainline on the road, dapat 360 wheel horsepower, torque aku tak ingat. Second tune baru-baru ni, tune dekat Dynojet dengan Tunetix juga, dapat 399 wheel horsepower. Dia memang tak nak bagi aku nombor 400 tu. Dan juga aku excited dengan setup yang aku buat. Aku punya suspension terutamanya, suspension dengan handling, disebabkan dia memang dah fully Evo 10, so obviously steering rack memang Evo 10 punya, which is banyak kali aku cakap, kalau korang pakai 4B, pakai Lancer ataupun Inspira, kalau korang tak tukar 4B11T pun, korang pakai je steering rack Evo 10. Itu je dah membahagiakan banyak sangat dapat membahagiakan driver 4B ni. Aku pernah share sebelum ni dan ada ramai juga yang PM aku cakap terima kasih sebab bagi tahu pasal steering rack Evo 10 sebab memang upgrade yang sangat berbaloi. Aku pakai suspension adjustable coilover Tian Super Street twin tube. Aku agak excited dengan setup suspension ni dan juga aku pakai Casco strut bar dekat depan dengan strut bar dekat belakang. Aku agak excited dengan sistem suspension ni sebab Tian well known. Sebelum aku tukar, sebelum aku pakai Tian pun ramai yang cakap Tian ni memang sedap. Dia sebaris dengan Casco, sebaris dengan Olin, tapi dengan cerita Olin lagi sedap lah daripada Tian. Tian Super Street ialah twin tube punya sistem. Dia adalah level yang paling comfort untuk Tian kepada body CZ, body Evo 10. Aku ambil sebab aku nak maintain comfort. So hari ni lah aku nak try Vesta handling suspension. Aku pakai dah lama, so aku dah adjust macam-macam setting. In the end, aku pakai damper yang paling keras. So mungkin Tian Super Street ni tak sesuai untuk aku sebab aku suka ride yang lebih stiff dan keras. So mungkin masa depan aku nak bertukar kepada Tian Monoflex mungkin. Okey, kita dah sampai tempat ni. Aku tak nak cerita tempat ni kat mana sebab reason aku jumpa jalan ni ialah dulu aku main basikal road bike dan geng basikal suka jalan ni sebab dia banyak naik bukit, dia rolling dan juga banyak selekong. Tapi kena be careful sebab sini kawasan kampung. Ada tempat yang yelah kawasan kampung, ada rumah, so ada orang melintas. Kemungkinan ada banyak lembu dengan kambing, so kena be careful. Oh, corner sedap. Sayang lu Super All Wheel Control. Wah, sedap bro. Bahaya ni kalau ada kereta ke depan. Slow sikit. Oh, memang sedap.
Oh, aku suka bro jalan macam ni. Alah, ada kereta pula. Tak boleh nak laju sangat. Ya Allah, bestnya corner-corner ni. Serius. Kereta ni sedap. Macam biasalah, kawasan macam ni banyak lori. So memang kena careful lah. And then dalam masa yang sama, kalau kau nak memotong sesuka hati pun, kau tak tahu kereta depan ni orang kampung sini ke, kan? Kalau dia marah, dia tangkap punya kita, masa kau kena belasah kat sini. Aduh, kalau tak ada kereta sedap kan ni. Bahaya nak potong. Beza SST dengan manual transmission kan. Dulu aku pakai manual 2-wheel drive Inspira. Cepat lah. Kau shift gear tu memang cepat. Kau tak payah nak. Okay, biar jalan dulu lah. Nampak lembu kat depan. Kalau pakai manual transmission tu, kau buang masa seconds or milliseconds lah shifting the gear. SST ni cepat. Pak. Dan dulu aku, sebab aku tak pernah pakai SST, so dulu aku mana rendah. Aku macam rasa takut feeling best tu hilang bila bawa kereta pakai SST. Tapi SST ni dual clutch. Dia gearbox dual clutch, yang dual clutch system macam DSG, macam DCT, Mercedes dengan Volkswagen kan. Dia memang boleh terima torque yang tinggi. Dan shifting dia sedap. Bukan macam CVT dan manual auto gearbox yang lain lah. Ni dah masuk kawasan town dia, so kita relax je. Alright, jalan clear. Alhamdulillah. Jom bismillahirrahmanirrahim. Kita layan corner. Bestnya super all wheel control ni, kau tahu kan, dia differential kiri kanan depan belakang. So by right dia counter force kiri dan kanan tu sendirilah. Dia ada bantuan lah terhadap kita punya ni kan, steering. Bismillahirrahmanirrahim. Alamak, kereta sesuai bahaya. Jom layan corner, relax. Hari Ahad. Best jalan ni. AC naik.
Best lah jalan ni. Tak sia-sia aku datang. Kalau tak ada kereta lagi biasa. Tak nampak depan, jangan potong. Tu je. Jangan nyusahkan orang. Okay, tinggal tu. Viva tu pun bagi jalan. Motor pun lain corner kan. Lori bahaya. Oh, dah masuk jalan besar pula kat sini kan. Okay. Alright, jom kita patah balik jalan tadi. Round 2 lah kira. Potong dulu lori-lori ni. Okay, jom. Monyet. Tepi monyet. Oh, nice. Jom. Jalan ni pun jalan favourite budak-budak basikal sebab dia turun bukit. Dan banyak jalan yang rosak lah, so kena hati-hati. Aku careful sikit lah. Sini banyak lori keluar masuk. Tu nampak lori. Oh, satu lagi aku nak cakap. Kelebihan Evo 10 punya SST pedal shift position ni, dia fix dekat kat tempat dia tak follow steering. Aku rasa benda tu best sebenarnya. Sebab kalau kau compare dengan kereta-kereta Conti, kan pedal shift dia follow steering kan. So aku rasa susah kot untuk kau shifting sambil kau punya steering dah 180 nak dekat 180 punya turn kan. Tu yang aku appreciate Evo 10 punya SST pedal position lah. Rasa super all wheel control tu bekerja. Rasa dia twist kereta ni.
Mungkin sebab body dia pun bukan body poten. Oh, sedap lah jalan ni, serius lah. Tengok oil temp aku 105 sekarang. Water temp 90. Okay lah, not bad. Kalau kau naik genting, layan corner naik genting lagi panas sebab dia pakai lagi banyak power against the load nak naik atas kan. Yang ni jalan dia mendatar je, tak naik tinggi sangat. Especially dia ni tengah turun lah. So nice hidden gem nearby Puncak Alam. Dah habis. Itulah dia route main selekor kat kawasan ni. Berapa minit agaknya aku punya recording ni kan. Lepas tu yang ni turun sampailah Selangor Fruit Valley. Itulah queue dia, Selangor Fruit Valley ni. Yang kat mana tu tadi kat mana? Orang-orang yang main basikal kemungkinan besar tahu. Tak rasa orang kereta pergi sini. Itulah, aku rasa Alhamdulillah aku puas lah dengan modification kat kereta yang aku buat ni. Pakai Super All-Wheel Control, Evo 10, TN Super Street kan. And then turbo pun turbo yang mid range, bukan turbo yang high power, yang dia punya power datang dekat lambat, high end power. So kau boleh main awal power tu dekat kawasan-kawasan corner. Best. Dan aku pun ada background pakai manual, kat kereta manual. So aku tahu nak shift gear kat mana sebagai orang biasa, bukan sebagai orang pelumba. Kalau korang pelumba lagi power dari aku lah kot, daripada segi shifting kan. Macam ni nak potong pun yakin ya, power datang awal. Aku orang Segamat, so daripada kecil aku dah biasa bapak aku bawa lalu kawasan-kawasan kampung macam ni. Terutamanya daripada, kalau korang tahu, daripada Segamat ke Tangkak. Jalan dia memang corner yang U-turn je lah. Banyak kali U-turn lah nak sampai Tangkak tau. Sebab dia pun tanah tinggi juga kan. Okay lah guys. Guys, tak nak pakai guys. Okay, aku rasa sampai sini je video ni. Kalau tak jadi panjang sangat. Thank you korang yang keep support channel aku. Aku ni orang biasa je. Aku bukannya pelumba, aku bukan mekanik. Aku orang biasa macam korang yang nak enjoy kereta. So pengetahuan aku mungkin limited macam pengetahuan korang juga. Sama-sama belajar lah. Of course dalam group kereta ni ada yang pengetahuan dia tinggi. So banyakkan follow orang-orang macam tu supaya pengetahuan kita pun bertambah. Tak adalah buat modification bodoh kan, yang tak perlu. Alright, jangan lupa like, komen dan subscribe. Assalamualaikum, selamat sejahtera. InsyaAllah aku akan buat comeback untuk YouTube.